I tak tahu ayat ni klise, tapi tolonglah, if you tengah down sekarang ni, tolong jangan layan perasaan lama-lama. You tengah broken, you baru kena buang kerja, you kena toxic dengan orang, you jangan sibuk nak dengar lagu sedih, pergi post quote-quote yang sedih, sibuk nak salahkan orang ni, nak salahkan orang tu. You kalau tengah down, you cuba bangkit, you cari solution macam mana you nak keluar daripada kepompong sekarang. Contoh, you baru kena buang kerja, tapi eloklah you buang kerja. Sebab apa? Tempat you toxic, gaji tak berapa nak. Okay, tiba-tiba you dapat kerja yang lagi bagus, gaji 2 kali ganda, dapat staff yang baik-baik, tak toxic. Okay, kalau kita nak cakap pasal business, you sekarang tengah drop, mungkin sale you selalu 5,000, contoh 5,000, tiba-tiba you drop jadi 2,000. Lepas tu you fikir macam mana aku nak maintainkan lagi, and macam mana aku nak growkan lagi business. Tiba-tiba you dah belajar ni, you dah belajar skill tu, you dah keluarkan produk ni, you try dengan cara yang lain, tiba-tiba sale you 10,000, 2 kali ganda. Sebab kita nak jadi orang lagi hebat daripada kita sekarang. Diuji bukan untuk kita jatuh, diuji untuk nak kita jadi lebih kuat and jadi lebih bijak. Okay, kalau you tengah broken, okay, you kena tinggal dengan lelaki tu, you baru kenal 4 tahun, dia sangat toksik kan. Dia kalau you dengan dia je asyik sedih, tiba-tiba you jumpa orang yang lagi bagus daripada dia. Ataupun kalau you memang nak dia, mana tahu dia tinggalkan you, dia nak berubah jadi lebih baik, and then dia datang balik dekat you untuk version yang baik. Kita tak tahu. So jangan anggap semua benda tu, ujian tu adalah kita punya part untuk kita sedih. Tak, ujian untuk kita jadi lebih kuat and jadi lebih bijak. Alright? So trust me, jangan layan sedih, jangan post ayat-ayat sedih, quote sedih-sedih, tak payah. Tak payah. Fikir macam mana ni, macam mana aku nak hadap ni. Alright? Okay, bye.